Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habibu Crochet. Sekarang ni saya sedang siapkan alas untuk rumah, alas almari. Kalau ikut petak ni, ukuran dia, petak dia adalah 14 petak darab 6 petak. Ini yang dah lama sangat terbengkalai ni, warna pun dah kuning. Dan corak ni pun rasanya ramai yang dah tahu ni corak lama juga ni, corak legend. Dan saya akan gunakan benang yang lagi besar untuk demo kita. Gelap lah pula kat sini warna benang. Ini corak ni kalau besar lah, warna kuning. Video kali ini saya guna benang nona dan jarum kait. Ini adalah yang asas saja sebab kita kait benda yang mudah je. Terpulang pada anda nak guna jarum apa, saiz apa dan juga benang apa. Jadi asalkan ia sepadan dengan jarum kait masing-masing dan juga penanda kaitan kalau perlu. Mulakan dengan simpulan. Dan chain 5. Kemudian sambungkan, dan saya akan sambungkan di simpulan kita tadi yang mula-mula. Kalau anda tak suka sambung di sini, jadi sini boleh buat 6 chain. Lebihkan lagi 1. Chain 3, tali air 3. Ni untuk baris pertama, dan kita nak lagi 4 double crochet. Baik, jadi di sini dah pun ada 5 double crochet. Berikutnya kita nak 2 tali air. 1, 2. Jadi di sini dah siap sisi yang pertama untuk corak kita ni. Ulang langkah yang sama untuk 3 sisi berikutnya. Kena ada semua sekali 4 sisi. Double crochet ini 5, 'Baiklah, saya akan tinggalkan anda semua. Jadi sini adalah 2 tali air dan terus kait untuk 2 lagi sisi kita. Saya berada di penjuru yang terakhir di sini, berakhir dengan 2 tali air. Ini penjuru 1, 2, 3 dan kita akan sambung baris pertama kita. Sambung di atas tali air yang ketiga untuk baris ni tadi. Ambil dua-dua, slip stitch lah secara mudahnya. Di sini kita anggap 1, 2, 3 dan kita dah ada 1 double crochet untuk baris kedua kita. Di sini siapkan 7 double crochet dahulu. Ini yang pertama, 5 di sini dan masukkan 2 di penjuru ni. Total semua sekali termasuk dengan yang di sini akan ada 9 double crochet.
6 di sini dalam ruang, 7 macam tadi juga, chain 2 untuk penjuru. Dan di sini kita kena cukupkan 9 double crochet. Masukkan lagi 2 di penjuru ni, di ruang ni. 1 2. Terus saja double crochet di atas double crochet yang kita ada ni. Yang sini pastikan di permulaan sini, bukan di sini. Biasa saya selalu tertinggal kat sini. Lapan, 9. Macam tadi juga, chain 2. Ulang langkah kita sampailah di penjuru sini, dan kita akan jumpa untuk sambungannya nanti. Saya di sisi terakhir, dan ini adalah 9 double crochet terakhir saya. Ini 2 chain terakhir untuk baris kedua ni. Dan ingat selalu dalam ruang ni, kiri dan kanan masing-masing kita akan tambah 2 dan 2. Jadi di sini, yang sini permulaan tadi kita baru ada 7, tambah lagi 2. Setiap sisi baris yang kedua ni, kita kena ada 9 double crochet. Okey, dan sambung macam tadi juga. Cara sambung macam ni ya, setiap baris yang kita sambung. Dan saya guna kaedah 3 chain untuk double crochet pertama kita, terpulang masing-masing lah. Jadi sekarang kita akan beralih ke baris yang ke-3. Macam tadi juga, baris 3 kita akan buat 3 chain sebagai double crochet pertama kita. Jadi di sini cukupkan dulu 9 double crochet daripada sini sampai 2 di dalam penjuru ni. Sembilan double crochet di situ, penjurunya juga 2 tali air, dan di sini tambah 2 double crochet untuk sisi yang kedua. Terus kait sampai ada 13 double crochet sampai di penjuru sini. Selesai penjuru sisi kedua saya, berakhir dengan 2 tali air di sini, dan ini pun dah siap 13. Jadi ulang langkah yang sama sampai kita jumpa di sambungan ni pula. Penjuru terakhir baris ketiga kita berakhir dengan 2 tali air kat sini, dan kita akan habiskan. Tambah lagi 2 double crochet di sini. Dan selesaikan di sini 2 lagi double crochet. Untuk kita genapkan sebanyak 13 double crochet.
sisi baris yang ketiga. Sambung untuk naik baris keempat. Double crochet pertama, baris 4, mulakan dengan chain 3. Dan untuk baris 4 ni, kait setiap penjuru ni setiap sisi kena ada 17. Yang ni siapkan 11. Yang lain-lain ni siapkan sebanyak 17. Dan di sini nanti akan tambah 6 double crochet untuk genapkan sisi ni sebanyak 17 double crochet. Ulang saja langkah kita sampai habislah untuk baris keempat. Okey, teruskan. Saya dah siap cantum baris yang keempat kita ni. Ini adalah 6 double crochet terakhir kita dan sambung. Dan baris ni adalah baris terakhir untuk double crochet kita membesar. Baris yang kelima ni double crochet kita makin kurang. Baris yang kelima, chain 3 juga. Dan di sini kita nak ada 13 double crochet semula. Dia akan lawan yang ni. Kalau tadi yang ni dia membesar, tapi yang ni dia akan mengecil. Sini total kena ada 13. Jadi kat sini pastikan cukup dulu 9 double crochet. Dah siap 9 double crochet. Kita akan teruskan lagi dengan kaitan chain sebanyak 3. Dan kita akan bekerja dalam ruang ni, penjuru kita ni. Masukkan 3 double crochet. Di sini chain 2. Dan kita akan ulang balik sini double crochet kita. 3 double crochet. Tiga tali air. Dan di sini skip 2 double crochet. 1 2. Di sini kita akan mulakan double crochet pertama kita. Cukupkan 13 double crochet. Dah pun siap 13 double crochet. Jadi kat sini kalau anda pandai tengok, kita akan ulang balik langkah di sini dengan di sini untuk lengkapkan sisi sini. Jadi kalau ingat lagi, kita kena ada 3 tali air, 3 chain, dan di dalamnya di penjuru ni kita akan isi double crochet kita. Di sini juga kita tinggalkan 2 double crochet sama seperti kita tinggalkan di sini tadi. 3 double crochet dalam ni. 1 2 3 chain 2 lagi 3 double crochet.
saya tinggalkan sampai situ dulu. Lepas ni anda akan ulang langkah kerja kita macam yang dah ada ni sampai ke hujung ni, dan di sini nanti pastikan cukup 13 double crochet. Sini dah ada 9, cukupkan sebanyak lagi 4 double crochet. Teruskan. Selesai baris kelima kita. Ini yang ditambah 4 tadi. Ini tempat sambungan kita. Beralih ke baris yang ke-6. Chain 3. Di sini kita nak ada 9 double crochet totalnya, sini ke sini untuk semua sisi yang kita ada. Jadi di sini buat dulu sebanyak 7 double crochet. Siap 7 double crochet, dan untuk kita bergerak ke sini ni kita akan buat 5 chain, 5 tali air. 1 2 3 4 5. Masukkan di ruang ni, sini kita single crochet. Beralih ke kiri itu lagi 5 lagi tali air. 1 2 3 4 5. Dan dalam ruang ni, penjuru ni macam tadi juga, 3 double crochet. 1 2 3. Tengahnya 2 double crochet. Di sebelah ni juga 3 double crochet. Penjuru ni sama je lah bilangan dia, kaitan dia pun 2 3. Okey. Untuk ke sini pun sama juga kisah dia, 5 5. 5 yang pertama, 3 4 5. Single crochet 5 pula. 1 2 3 4 5, dan tinggalkan 2 double crochet ni untuk kita mulakan double crochet baris yang ke-6 ni. Pastikan cukup 9. Double crochet dah siap. Jadi kita akan ulang je langkah kerja kita sama seperti sini. 5 tali air. 1 2 3 4 5. Dalam ruang ni 1 single crochet. 5 lagi sekali tali air, dan sini pula kita kerjakan. Okey, jadi di sini ulang langkah kerja kita sama seperti di penjuru sebelumnya. Jadi terus buat untuk ke semua penjuru, dan di sini nanti jangan lupa letak 2 double crochet. Skip 2 sini dan 2 double crochet di sini. Baris 6 dah pun siap. Ini yang saya sebut tadi, tambah 2 double crochet di hadapannya. Sebelum ke baris 7, kalau masih ingat, baris double crochet kita yang paling banyak di sini 17. Ni paling lebar lah kalau untuk satu sisi di sini, dan untuk keempat-empat sisi kita ada
Yang ni dengan yang ni 13. Kurang lagi, yang ni dengan yang ni adalah 9. Dan yang ni dengan yang baris 7 ni nanti adalah sebanyak 5 double crochet, iaitu double crochet yang paling sedikit. Okey, kita teruskan dengan baris ke-7. Chain 3 sebagai double crochet pertama kita. Teruskan dengan 4 double crochet lagi. 1 2 3 4. Okey, jadi dah ada 5 double crochet di sini, dan di sini nanti tak perlu penambahan, dah cukup 5 double crochet yang ni. Teruskan dengan tali air 5. 1 2 3 4 5. 3 kali ya. Sini single crochet. Lagi 5 tali air yang kedua. Sini double crochet single crochet sekali. 5 tali air yang ketiga. 4 5. Dan bersedia untuk di penjuru sini 3 double crochet. 1 2 3 double crochet, chain 2, 3 double crochet. Okey. Di sini pula kita akan ulang macam yang sini tadi. 3 kali 5 tali air atau 5 chain. 1 2 3 4 5. 5 yang pertama, single crochet 1. 5 yang kedua, tali air. 5 tali air yang ketiga. Okey, skip 2 di sini. Tusuk di double crochet yang ketiga atasnya. 5 tinggalkan 2 kat situ. Kita nak bagi dia seimbang kiri kanan dia. Lagi sekali, 3 kali lah sini. 5 tali air, single crochet dalam ruang 1. Yang kedua, 5 tali air, single crochet di ruang tu. 5 tali air, 3 4 5, dan saya buatkan 1 di sini. Double crochet di penjuru. Jadi berikutnya ulang saja kaitan di sini sebagaimana kita kait di sini sampailah habis, cukup. Kita bertemu di hujung sini. Selesai baris 7, saya dah sambung. Dan penanda kaitan ni kita akan gunakan, yang pentingnya tanda di sini. Saya tandakan ya. Sebabnya untuk baris 8 ni, di sini nanti saya akan tunjukkan anda satu trik kaitan kita. Tanda di sini kalau bagi yang baru mengait ni, baru pandai mengait, mungkin kat sini akan timbul kekeliruan. Dia hampir dengan tempat permulaan kita tadi. Baris 8 ni mulakan dengan 5 tali air. 1
2, 3, 4, 5. Kita lebih kepada tali air dah lah di baris yang ke-8 ni. Single crochet 1 dalam ruang, 5 tali air. Sama juga single crochet 1 tali air 5. Lagi sekali tali air juga 5, 4, 5 di dalam ni pula. Macam yang bawah ni juga 3 double crochet. Dan untuk tali air ni pun di setengah-tengah ni kita akan buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini sama juga 3 tali air, sama yang sebelah yang kita dah buat tadi. 1, 2, 3. Berikutnya 5 lagi tali air. Dalam ruang ni single crochet 1, 5 tali air lagi, single crochet 1, 5 tali air, 3, 4, 5. Lagi 1 single crochet sini. Dan tali air yang ni kita akan langkah 5 double crochet yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah saja. Okey, saya tunjuk sikit ya kenapa kita nak guna trik tadi. Okey, macam yang anda nampak ni, tali air kita dia akan langkah 5 double crochet yang ni. Tapi permulaan kita tadi dia tidak melangkah sebenarnya. Kalau langkah ni dia berada lebih kurang tengah-tengah di sini, tapi yang ni kita mula berada di double crochet yang pertama tadi. Sebab tu kita nak ada trik kat sini. Okey, terus lagi kait. Okey, sampai situ saya tunjukkan caranya. Jadi terus saja kait, ulang langkah. Kalau di sini kedudukan kita, maknanya di sinilah yang kita sedang kait sekarang ni. Jadi ulang penuhkan penjuru ni dan terus dengan 5 tali air single crochet. 5 tali air single crochet, jumpa penjuru, kaitlah cara penjuru. Okey, kait habis sampai ke sini. Baiklah, sekarang ni di hujung baris yang ke-8, tempat saya tanda tadi, kaitan saya berakhir dengan single crochet di ruang ni. Jadi trik yang saya nak ajar ni adalah kaitan kita sini akan bersambung ke sini. Okey. Kalau langkah yang ke-8 ni kita kait dengan semua adalah 5 tali air atau 5 chain. Ini 5, ini 5, ini 5, satu pusingan ni 5 chain lah. Jadi kat sini yang terakhir sepatutnya kita letak 5 chain. Kita akan buat sedikit perbezaan. Kita tak letak chain 5 tapi kita letak 3 sahaja. Okey, sebabnya saya tunjukkan ya. Baik, yang ni saya dah kait 5 tali air di bawah ni. Kaitan terakhir untuk baris yang ke-8. Yang ni baris 9 ya. Saya nak tunjuk keadaan kita di baris 8. Okey, dengan 5 tali air, bayangkan kalau kita cantum nanti, kita jatuhkan, kita cantum yang ni ke sinilah. Okey, itu keadaan dia. Kita akan nampak dia berlebih di sini dan dia takkan bersambung. Dia takkan nampak bersambung dengan yang sini. Kalau katakan kita sambung dia di sini, sama-sama tengok ya.
Okey, katakan dia jatuh di sini sambungan dia. Okey, dia bertemu di situ. Di bawah ni kita akan nampak dia macam dah bersesak di situ. Sebabnya dia nampak seolah-olah kaitan ni dah berlebih. Okey, jadi yang ni saya dah jumpa lama sebenarnya trik ni. Kaitan ni pun saya dah belajar belas-belas tahun lah untuk corak ni. Jadi macam saya kata tadi, kita buat 3 sahaja tali air. Hujung baris 8. 1, 2, 3. Okey. Dan di sini 1 single crochet. Okey. Nampak kan dia berada di tengah-tengah untuk kita punya tali air yang bawah ni. Jadi di sini nanti kita akan terus kait baris yang ke-9. Okey, di sini kait 3 double crochet dalam ruang ni. 1, 2, 3. Dan kita nak 3 tali air. 1, 2, 3. Yang ni istilah dia kita sebut sebagai picot. Dan tusuk di sini. Tusuk dua-dua, jadi nampak 3 yang ni. Habiskan sekali tali air. Lagi kita ulang 3 double crochet. 1, 2, 3. Lagi 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey, kita tengok dulu. Okey. Di sini kita cuma nak ada 2 picot sahaja. Okey, macam mana yang kita boleh nampak di sini. 2 picot. Dan dengan cara kaedah kita 3 tali air tadi, dia akan nampak 3 double crochet ni berada di tengah-tengah. Bukannya bermula di sini. Sebab tu saya gunakan 3. Okey. Kita teruskan lagi kait. Di ruang ni letak 1 single crochet. Dan kita ulang saja langkah ni di sini. Saya dah siapkan yang sini, yang kedua ni. Okey, kalau untuk 2 picot ni yang kita dah ada ni, kita perlu ada 3 group yang ada 3 double crochet. 1, 2, 3. Ini satu group lah, nak bagi mudah 3 double crochet. Sama juga di sini. 3 group double crochet. Satu group tu ada 3 double crochet. Di penjuru ni ada sikit beza. Sini single crochet. Yang ni kita nak ada 3 picot. Kena ada 4 group 3 double crochet. 1, 2, 3 picot.
3 double crochet lagi, 1 2 3. Picot yang terakhir untuk penjuru. Chain sekali, 3 double crochet yang terakhir. 3 double crochet ni adalah grup double crochet yang terakhir untuk penjuru. Okay, dan saya akan di sini letak satu single crochet. Sama-sama kita tengok. Okey, inilah dia 3 picot kita untuk penjuru dan 2 picot yang bukan penjuru. Jadi terus kait sampai ke hujung sini. Pastikan penjuru buat 3 picot. Terus kait sampai siap sini. Okey, selesai kait baris 9. Kaitan terakhir saya berada di sini. Ini chain 3 yang kita buat tadi. Dan di sini saya akan potong benang. Dan kita akan terus selesaikan di sini. Sembunyikan benang tu. Terpulang lah, tapi saya buat macam ni lah. Sini tempat kita masukkan 3 tali air tadi. Inilah hasilnya selepas siap dikait. Saya tak keluarkan penanda dia, kekal di situ untuk panduan kawan-kawan. Boleh kait banyak-banyak dan boleh sambung di bahagian picot ni. Untuk video kali ni itu saja daripada saya. Sekian dulu daripada saya dan akhir kata selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Bye.